apabila berlaku antimicrobial resistance ni, dia memberikan impak yang sangat kritikal kalau kita biarkan, kalau kita tak bendung, kita tak ada plan perancangan. Okay, sebab bila kita ada jangkitan penyakit yang biasa tu, apabila kita dapat yang bertukar, yang kuman yang jenis mutasi, menyebabkan dia jadi kerintangan kepada usual antimicrobial. Nombor 1, sukar nak rawat, susah nak rawat. Nombor 2, ambil masa lama untuk sembuh. Yang ketiga, boleh menyebabkan morbidity ataupun maut. Yang ni kita tak nak. Sebab dia sangat susah nak rawat dia, sebab tak banyak, kita tak ada alternatif ataupun option yang kita boleh bagi. Jadi beban kos pun meningkat secara mendadak. Sebab bila mereka kritikal, mereka tidak sihat. Apabila ada orang kata superbug ni, dia bukan saja bakteria tu berada dalam darah, tapi dia juga boleh mengganggu sistem lain. Sistem otak, sistem jantung, sistem pernafasan dan imun sistem keseluruhan badan. Ganggu semua bacaan-bacaan darah. Boleh bagi perebak ke yang lain. Betul. Jadi bila dia affect organ-organ lain yang memerlukan pemantauan, jadi tak boleh pantau dekat ward biasa. Kena pantau dekat ICU ataupun intensive care unit lah, rawatan rapi. Jadi itu yang kita risaukan. Jadi just bayangkan kalau ramai orang yang memerlukan ICU bed, macam mana tu kita punya resources kita punya kepakaran dan kita punya ruang untuk ambil semua. Bukan kes yang infection je kita kena tengok, kes-kes lain pun perlukan juga ICU. Jadi itu dia punya weightage dia. Apabila kita tak kawal, tak cuba nak rancang untuk mencegah AMR. Satu lagi yang kita perlukan adalah bila kita tengok, kita identify, yang ini superbug, yang ini tidak boleh dirawat dengan antibiotik yang biasa. Jadi bila kita buat research ataupun kajian, kita nampak bukan saja untuk macam di side Asia dan sebagainya, even di side Eropah dan side Amerika juga, kita ada limitasi untuk antimicrobial option. Jadi kita tak ada definitive treatment. Kita terpaksa go to the second line, to third line antibiotics dengan harapan kita dapat eradicate infection tu. Jadi kita nak dapat yang the real definitive antibiotics tu, kita tak dapat jumpa, ataupun mungkin dari segi costing lah sangat mahal. So ini adalah masalah seluruh dunia. Bukan kata Malaysia je tak cukup ubat dan sebagainya. Jadi sebab itu kita selalu kata prevention is better than cure. Jadi maknanya cuba kita fikirkan lah, maknanya kalau kita biarkan attitude ni berleluasa, jadi impak AMR ni sangat besar. Bukan kepada kesihatan persendirian, tapi juga kepada seluruh masyarakat, dan dia akan translate untuk seluruh dunia lah. So ni amat membimbangkan lah, kerana daripada sakit biasa pun dia akan jadi macam sukar nak rawat. Betul. Sakit daripada simple kuman, contoh kuman tu nama KPN, dia boleh bertukar menjadi resistant. Bila dia jadi resistant tu, maknanya the usual antibiotic doktor you bagi, dia tak boleh nak combat lah, tak boleh nak melawan. Tu kita panggil dia superbug. Strong lah